Hai, kumusta? Welcome back my YouTube channel Kaza. So, hari ni hari kedua. Hari kedua, kali ni kita nak tema batik ala-ala Jawa gitu. Jadi, so guna pakai batik-batik knit gitu. So ni outfit Kaza. Simple je, knit gitu dan ada batik. Kan gitu. Tapi dah modify nak pakai kecil kan. Dia kembang kan. Dah, biru ni. Dah biru tiga. Dia gerak ni. Dia ngam apa ni ngam dulu. Dia kata ini gimana ni? Dia ngam. Hai. Ya, tak boleh langkah tu. Sekejap buka langkah dah tu. Aduh, tak boleh silap. Aduh. Oh, atuk dah jiwa dah tu. Tak tengok malah apa you naikkan lemak. Ambil lah. Apa ni apa pada ni? Yang okey. Pening balik dia. Dia tanya tu, siapa ini? Jawab tu. Tahu dah apa? Pak kan, ada sesi-sesi lah. Kalau nak pusing baby kan kena pusing kan? Jalan sambil Pusing jalan kita turun. Ini aja dah jangkit. Kalau Kalau abang pakai location, langsung masuk kan? Location, sampai si belok. Belok ke kiri, kita pun belok. Buat tangan. macam cameraman. 1, 2, 3. Nombor 1, 2, 3. Okey. Baik, jampi baik. Okey yo. Mak pengantin boleh bagi duit balik kan? Ada RM2 untuk pengeras. Tak, bagi kasih mak pengantin bagi duit balik. Aduh. Aus Okay. Basah nanti. Tak apalah. Dia lah. satu menantu datang, jam kasut. Satu menantu datang, dari betul pula. Tak ada lah. Aman. Mamang. Nak kurus. 1, 2, 3. Kamu dah kurus nak kurus macam mana? Kau tahu? Kaza tak tahu. Okay guys, dah start dah perjalanan. Untuk makluman, majlis pada hari ini akan diberiakan lagi dengan Okey, dan untuk semua yang baru bersama-sama kami mengucapkan selamat datang ke Rumah Kayu Tempas Johor Bahru. Mengucapkan selamat datang dan
kasih diucapkan kepada sini bersama-sama memberikan dan juga undangan bagi penonton majlis kedua-dua. Mengenai silakan dan pihak tuan rumah itu Tuan Haji Rahman bin Haji Saman dan Puan Haji Salma. Silakan segala urusan dari awal majlis hinggalah ke penghujung majlis, insya-Allah. Okey, dan tema kita majlis pada hari ini ala-ala Jawa gitu. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan Kuda Kepang Seni Budaya. Sekarang tengah Rio meriah, semua ada. Jadi kita tengah meriah-meriah kat sini. Gila lah meriah guys. Yang report. Pandai yang report. Cantiknya. Cantik. Alhamdulillah, majlis mengumumkan pengantin perempuan Nurul Nastasha binti Rahman pengantin perempuan Nurul Nastasha binti Rahman yang diapit oleh handle dan bonda pengantin perempuan. Mangga. Pengantin perempuan Nurul Nastasha dan juga Muhammad Azim akan meraihkan majlis persandingan sebentar saja lagi. Dan untuk makluman, pengantin perempuan Nurul Nastasha terlebih dahulu keluar diiringi dan diapit oleh ayahanda dan juga bondanya, iaitu Tuan Haji Rahman dan juga Puan Haji Salma. Pengantin perempuan akan berdiri seketika di hadapan pelamin dan seterusnya mengumumkan pengantin lelaki Muhammad Azim bin Yahya juga diiringi dan juga diapit oleh ayahanda dan juga bonda pengantin lelaki. Silakan. Silakan pengantin lelaki Muhammad Azim bin Yahya yang diapit dan diiringi oleh ayahanda dan juga bondanya dan seterusnya beriringan menuju ke pelamin. Bersamaan dengan 6
Zulkaidah 1446 Hijrah. Video ah. Mana video? Video mana tak pernah send tu? Dia ada send. Okey, dan seterusnya Cameraman. ibu bapa pengantin perempuan iaitu Tuan Haji Rahman dan juga Puan Haji Salmah akan menyarukan kain merah kepada pasangan pengantin sebelum keduanya menaiki pelamin. Alhamdulillah selesai sudah upacara menyarung kain merah kepada kedua mempelai. Pasangan didoaikan Nurul Nastasha dan juga Muhammad Azim. Dan seterusnya dipersilakan pasangan kedua mempelai untuk bersama-sama beriringan. Alhamdulillah kedua mempelai pasangan yang diraikan Nurul Nastasha dan juga pasangannya Muhammad Azim telah pun selamat di atas pelamin. Dan seterusnya kita akan bersama-sama ke upacara yang seterusnya, iaitu upacara bacaan doa. Dan bagi memimpin majlis, mudah-mudahan majlis kita pada hari ini insya-Allah akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Silakan Cik Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhillahul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji untukmu ya Allah. Pada hari ini, pada hari yang berkat ini, kami berhimpun di majlis ini sebagai tanda kesyukuran. Terima kasih diucapkan kepada ayahanda dan ibunda pengantin perempuan iaitu Tuan Haji Rahman bin Haji Salmah.
kasih diucapkan kepada ayahanda dan juga bonda pengantin lelaki dan juga ayah bunda juga.
siapa yang nak cuba? Kepang yang akan dibawa keluar selepas ini untuk persembahan kedua. Jangan sebut mana. Itu watak kedua, Bujang Ganong bersama dengan diharap supaya para penonton yang sedang menonton bersama Kuda Kepang agar menjarakkan daripada Bujang Ganong kerana talenta betinya boleh membuatkan seseorang cedera apabila terkenanya. Okey, begitulah selesai sudah persembahan pertama. Ada ni. Tu yang ada watak bujang. Jom. Siap bawah lah cantik lah. Siap macam tadi ya bawah. Okey. Kepada para hadirin dan juga panyambutan yang dimulakan, ucapkan selamat datang ke Rumah Kaya Kempas Johor Bahru untuk hari ini 3 hari bulan Mei 2025 bersamaan dengan 6 Zulkaidah 1446 Hijrah. Majlis mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan juga panyambutan. Selamat menikmati hidangan di Jawa. Mari kita sama-sama saksikan upacara memotong kek bersama dengan kedua mempelai yang diraikan, Nurul Nastasyah dan juga Umar Azim. Dan berkata kita alihkan pandangan kita buat seketika dan kita alihkan lensa kamera kita buat seketika bersama dengan pasangan yang diraikan dalam upacara memotong kek. Jom sama-sama kita saksikan. Suara kamu. Apa? Teng-teng. Oh, lagi ramai lah Kuda Kepang. Apa tiba-tiba sejuk? Tu aku tak terikut. Oh, nak makan Kepang. Oh, tengah majlis.
bagi ucapkan selamat pengantin baru kepada mempelai dan kita doakan mudah-mudahan berkekalan jodohnya hingga ke akhir hayat insya-Allah. Kau jalan-jalan. Makan-makan. Oh, haus. Menambahkan tangan bujang pada hari ini. Dengan Tuan Haji Rahman dan juga Puan Haji Salma ahli keluarga serta saudara mara yang lain untuk bersama-sama dengan kedua mempelai dalam sesi bergambar. Dipersilakan. Ambil gambar. Ambil gambar je. Kita jadi fotografer. Nenek nak masuk, nenek atuk masuk. Siapa lagi? Nenek kau tu ni dah lah ya. Nenek mana ni? Silakan sini lah. Okey, jom kita dengarkan ucapan wakil dari pihak pengantin perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bersyukur alhamdulillah kepada Encik Yahya bin Maksim dan juga Puan Kaya binti Osman atas kalian bersama keluarga. Terima kasih saya dan bagi pihak keluarga. Jadi ya tu. Minta ampun dan terima kasih sebenarnya. Alhamdulillah. Apa orang baik ya? Orang lain Dia sendiri bahasa Melayu, dia sendiri translate bahasa Jawa Masya Allah. Terima kasih banyak yang simpan sampai di kita insyaAllah. Jumpa lagi edisi insyaAllah. Assalamualaikum. Aduh, orang dah balik dah. Aduh. Lambat lah. Sabar. Okey. Mak, belakang ada lagi ya? Kalau datang. Galung datang. Geng. Sini je dah balik tadi. Jangan lambat. Sabar. Tuan-tuan barai, boleh lah kalau video ni macam serabut sikit sebab kata tengah sibuk nak tolong ini, tolong sana. Lepas tu kata nak ambil video lagi. Tidak. So, enjoy lah konten ni Cik, ayah pantang orang buka main kamera. Ayah masuk YouTube lah. Sesi bergambar.
ucapan cik. Selamat pengantin baru buat adik. Adik. Terima kasih lah yang datang semua. Terima kasih. Terima kasih belanja makan. Terima kasih belanja makan. Nombor tiga. Selamat pengantin baru kepada adik yang last sekali ni. Ada lagi ke? Tak ada. Yang separuh lah kan, separuh lah. Yang last ni. Selamat pengantin baru. Kita ucapkan selamat semoga berbahagia di akhir Ayat. Ke akhir-akhir. Di akhir-akhir dia bagi. Yang keempat siapa? Yang keempat kat bawah. Yang bawah aku yang kedua ni. Aduh. Okey, saya ucapkan terima kasih di atas jemputan dan semoga berbahagia hingga ke jannah, ke akhir hayat. Untuk pengantin. Okey, terima kasih. Pengantinnya kita ke? Okay, yang kelima mana? Kelima. Oh. Aduh. Ucapan sikit. Jemput yang kau sekali. Yang penting yang last dah Jemput kau sekali. Selamat pengantin baru buat adik dengan suami. Selamat menjalani bahasa perkahwinan. Selamat suka duka bersama. Semoga berbahagia dan kekal ke hingga akhir hayat dan jannah. Kita bagi 5 minit je. 5 minit je. 5 katakan lah. Copy paste sama Ucapan untuk pengantin selamat pengantin baru. Semoga hingga kekal ke jannah. Solat jangan tinggal Ingat sampai video dia. Solat jangan tinggal. Terima kasih. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Masih. Raya. Macam ni. Cawan habis. Habis. Raya je tinggal. Jom lagi sampai tu. Yang mana? Saya. Ini yang saya kata akhir lah. Saya kata. Untuk adik dan pasangan, selamat pengantin baru. Kuat sikit. Tengok. Kuat sikit. Pengantin baru. Lepas tu, jadi isteri yang solehah. Taat suami, okey. Yang bagi ucapan ni betul tak? Minum. Aduh, balas pantun lah. Cakap. Apa-apa dengan cakap abang ni. Yang penting laki beli beras. Jadi saya Kuat sikit. Aduh, suara tak ada. selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Dengar cakap suami. Selamat kita kan. Pengantin baru semoga rumah tangga ini jadi sakinah dan Rina. Ucapan sikit pun tak apa. Abang, I love you. Jangan I love you. Makan sedap. Panas sedap. Terima kasih. Aduh. Sorry. Nanti kat mana? Nanti. Apa kata ni? Dengar. Caca. Lupa. Otak cair. Otak cair. Cair yang kamu siapa? Bukan make up ke? Ambil gambar siap. Orang tak bercakap dia ambil gambar pula. Maksud lagi.
Majid belum. Dah. Sudah. Dah. Oh, belanja perempuan boleh cakap lagi? Terima kasih pada adik-beradik. Adik-beradik. Oh, cepat. Suara. Sama. 1, 2, 3. Oh. Cok nak. Saya Nurul Natasha binti Rahman mengucapkan terima kasih. Ya Allah, korek telinga sikit. Okey, terima kasih kepada adik-beradik yang menjayakan majlis perkahwinan saya hari ini. Terima kasih kepada semua anak-anak saudara yang tolong susun dogif, yang tolong semualah tolong bersih-bersihkan rumah, angkat-angkat barang, packing-packing. Terima kasih adik-beradik bagi kerjasama, nak pakai baju sama-sama, pakai ikut tema. Terima kasih sangat-sangat. Gambar kita cantik hari ini. Terima kasih juga anak-anak saudara sanggup berpanas-panas, pakai baju tebal-tebal. Macam ni, merah-merah dalam muka. Terima kasih. Terima kasih untuk doa-doa semua yang bagi. Terima kasih tetamu yang hadir. Harap dapat makan kenyang-kenyang ya semua. Terima kasih. Itu je. Apa? Lupa pula. Aduh. Tinggal lah. Kepada ibu bapa saya, mana orang Tu tengah sibuk tu. yang dekat pintu pagar tu, kepada Pak Haji, Bapak Mak terima kasih. Terima kasih banyak-banyak jaga saya daripada kecil sampai dah kahwin. Terima kasih. Okey, dah dapat respon. Terima kasih. Itu je. Okay guys, so majlis pun dah dekat habis. Orang-orang banyak balik. Kan siapa dah barai dah macam ni. Ya Allah, barai gila barai dah. So tu cukup konten Gaza kali ni. So tunggu next content. Bye. Assalamualaikum.